Duduk bandar tapi nak makan masakan kampung, tak nak duduk dekat luar terdedah, nak duduk dekat dalam. Yang ni ada satu siap bersila lagi. Dekat sini ada masakan makanan kampung, duduk bersila daripada tengah hari sampai malam. Makan dekat sini confirm puas hati lah. Masak lemak siput sedut dia korang jangan lupa try. Ada juga talapia goreng bunga kantan. Ni rare lah. Harimau sambal petai pun ada. Kulat sisir goreng pun ada. Boleh juga try dia punya daging dendeng. Sedap tau ni. Ada bendi belado telur, ada yang goreng kampung, telur goreng, ulam-ulaman semuanya. Yang ni yang jenis ala carte. Kalau datang ramai-ramai dah tahu nak order apa, boleh ambil yang ni. Kalau tak tahu ambil yang set lah pun ada juga. Sambal-sambal dia ni pun korang boleh try juga. Yang ni sedap, cecah macam tu dengan ulam pun sedap. Air-air dia korang kena try dia punya lemon bunga telang. Ada juga bandung soda, ada juga ais longan. Nak lepak sini makan sambil bersila, makan pakai tangan, makanan-makanan kampung, datang ramai-ramai dengan family, dengan kawan-kawan office, memang boleh sangat. Menu dia ni pun daripada tengah hari sampai malam. Kalau tanya saya sedap tak? Alhamdulillah sedap, semuanya berasa. Makan pula ramai-ramai dengan kawan-kawan, dengan family kan, memang best lah. Kalau dessert dia korang kena try dia punya aiskrim goreng tau. Try juga dia punya sagu bunga telang gula Melaka. Yang duduk Shah Alam boleh datang dekat sini, dekat U13 Setia Alam, selera kampung kita. Jumaat dia cuti. You jangan lupa like dan share.